Assalamualaikum dan selamat pagi. Pagi ni saya nak berkongsi satu cerita, kisah sahabat saya yang baru ini bertunang secara senyap-senyap tanpa memberitahu saya. Bukan apa, kami agak rapat, selalu meluahkan perasaan, selalu pergi travel bersama-sama. Saya rasa macam tak patut kan seorang sahabat buat macam tu kat kita. Walaupun saya tahu dia nak menjaga privasi dia, tapi yelah, bukan saya nak rampas pun tunang dia ke apa ke. Tapi saya rasa sebagai seorang sahabat kan, kita perlu bagi tahulah, aku dah nak tunang, aku dah nak kahwin, supaya seorang sahabat ni tak rasa sedih. Betul tak? Sebab selama ni kami selalu pergi ke mana-mana bersama. Tapi kali ni hanya saya seorang sajalah. Sebab kawan-kawan semua dah tak ada. Nak cari kawan baru pun rasa takut sebab saya mengalami satu fobia ataupun trauma berkaitan dengan sahabat baru ni. Nanti saya sambung lagi cerita ni selepas ni. Jumpa lagi video petang ni, okay? Kalau saya rajin, saya buat petang ni. Okay, bye-bye.